Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Puan Ikhwani Aliza binti Muhammad, pensyarah kursus Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan dengan kod kursus GISC 1082. Para penonton yang saya kasihi sekalian serta rakan-rakan seperjuangan. Pembentangan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Nur Atira binti Zulkifli dengan angka giliran 2023-10328. Saya Nur Ewin Fakira binti Nordin dengan angka giliran 2025-2023-10323. Nama saya Syazwin Kurato Ain binti Salahuddin, angka giliran 2025-2023-10340. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan isu konflik persepadanan dan satu isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan yang berupaya mengancam kedaulatan Malaysia. Pembentangan ini adalah bagi tujuan pentaksiran berterusan tugasan 1 bagi subjek isu semasa dan cabaran masa depan GISC 1082 di bawah seliaan Puan Evawania Liza dan Soalan pentaksiran berterusan tugasan 1 ialah bincangkan satu isu konflik persepadanan dan satu isu tuntutan bertindih yang berupaya mengancam kedaulatan Malaysia serta jelaskan bagaimana isu tersebut memberi impak besar terhadap keselamatan dan pendapatan negara. Bagi memenuhi kehendak soalan ini, kumpulan kami telah memilih isu konflik persepadanan Pulau Batu Putih atau dikenali sebagai Peda Berangka sebagai fokus pembentangan kami. seterusnya kami akan meneruskan pembentangan dengan penerangan berkaitan latar belakang isu, kepentingan strategik serta implikasinya terhadap kedaulatan, keselamatan dan ekonomi negara. Pada slide kali ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan isu. Konflik persepadanan merupakan salah satu cabaran utama yang sering dihadapi oleh negara-negara berdaulat, khususnya negara yang pernah melalui era penjajahan. Isu ini menjadi sensitif kerana ia melibatkan persoalan hak milik wilayah, kuasa pentadbiran dan simbol kedaulatan negara. Dalam kes Pulau Batu Putih, konflik ini memperlihatkan bagaimana perbezaan tafsiran sejarah boleh membawa kepada pertikaian antarabangsa yang serius. Pulau Batu Putih walaupun kecil mempunyai nilai geopolitik yang tinggi kerana kedudukannya yang strategik di laluan perkapalan antarabangsa. Nilai ini menjadikan pulau tersebut bukan sekadar aset fizikal tetapi juga aset keselamatan dan ekonomi. Justru itu, kehilangan atau penguasaan sesebuah pulau boleh memberi kesan jangka masa yang panjang terhadap keupayaan negara dalam mengawal perairan dan menjamin keselamatan maritim. Selain itu, konflik ini turut memberi kesan kepada hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura. Walaupun kedua-dua negara mengekalkan hubungan baik, isu ini tetap menjadi titik sensitif dalam hubungan dua hala. Dari sudut ekonomi pula, sebarang ketidakstabilan di kawasan strategi ini boleh menjejaskan perdagangan, pelaburan dan keyakinan antarabangsa terhadap kestabilan rantau ini. Oleh itu, isu Pulau Batu Putih bukan sekadar isu sejarah tetapi isu semasa yang relevan dengan cabaran Malaysia pada hari ini. Lokasi Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih terletak di bahagian timur selat Singapura dan berada sangat hampir dengan perairan Johor. Kedudukan geografinya yang strategik menjadikan pulau ini penting dalam konteks kawalan laluan maritim dan keselamatan seranjau. Selat Singapura sendiri merupakan salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia, menghubungkan perdagangan antara Asia Timur, Asia Barat dan Eropah.
Kedudukan Pulau Batu Putih yang hampir dengan laluan kapal antarabangsa bermakna pulau ini berpotensi digunakan sebagai titik pemantauan pergerakan kapal. Negara yang menguasai kawasan ini mempunyai kelebihan dari segi kawasan keselamatan, kawalan navigasi dan pengaruh terhadap laluan perdagangan. Justeru, pemilikan pulau ini bukan sekadar isu simbolik tetapi berkait rapat dengan kepentingan strategik jangka panjang. Selain itu, lokasi Pulau Batu Putih juga mempengaruhi penentuan sempadan maritim antara Malaysia dan Singapura. Dalam undang-undang antarabangsa, pemilikan sesebuah negara boleh memberi kesan kepada keluasan perairan yang boleh dituntut oleh sesebuah negara. Oleh itu, kedudukan Pulau Batu Putih menjadi faktor penting dalam menentukan hak maritim dan keselamatan perairan negara, sekaligus menjelaskan mengapa pertikaian terhadap pulau ini menjadi isu yang berlarutan. Seterusnya, tentang kepentingan Selat Singapura. Selat Singapura merupakan antara laluan perkapalan paling sibuk dan strategik di dunia. Setiap hari ribuan kapal perdagangan, kapal kontena dan kapal minyak melalui selat ini untuk mengangkut barangan dan sumber tenaga antara negara-negara utama dunia. Laluan ini menjadi nadi kepada perdagangan antarabangsa dan memainkan peranan penting dalam ekonomi global. Kepentingan Selat Singapura bukan sahaja terletak pada jumlah kapal yang melaluinya, tetapi juga pada jenis kargo yang diangkut. Banyak kapal membawa minyak mentah dan gas asli menjadikan laluan ini kritikal kepada keselamatan tenaga dunia. Sebarang gangguan di selat ini, sama ada akibat konflik atau ancaman keselamatan, boleh menyebabkan peningkatan kos logistik dan ketidaktentuan ekonomi. Dalam konteks Pulau Batu Putih, kedudukan yang berhampiran dengan Selat Singapura menjadikan pulau tersebut penting dari sudut keselamatan maritim. Penguasaan terhadap kawasan ini membolehkan pemantauan lebih berkesan terhadap pergerakan kapal dan potensi ancaman keselamatan. Oleh itu, kestabilan di Selat Singapura amat penting bukan sahaja untuk Malaysia dan Singapura tetapi juga untuk komuniti antarabangsa secara keseluruhan. Konflik persempadanan merujuk kepada pertikaian antara negara berkaitan penentuan sempadan wilayah masing-masing. Konflik ini sering berlaku akibat ketidakjelasan sempadan yang ditetapkan semasa era penjajahan atau perbezaan tafsiran terhadap perjanjian yang lama. Dalam banyak kes, sempadan yang ditetapkan oleh kuasa penjajah tidak mengambil kira realiti geografi atau kepentingan penduduk tempatan. Konflik persempadanan melibatkan pelbagai aspek, termasuk hak kedaulatan, kawalan pentadbiran dan penggunaan sumber. Ia boleh berlaku di daratan, perairan atau ruang udara. Dalam konteks maritim, konflik persempadanan sering melibatkan isu sempadan perairan, zon ekonomi eksklusif dan hak eksploitasi sumber laut. Isu seperti Pulau Batu Putih menunjukkan bagaimana konflik persempadanan boleh memberi kesan jangka panjang terhadap hubungan antara negara. Walaupun konflik ini boleh diselesaikan melalui undang-undang antarabangsa, prosesnya sering memakan masa dan memerlukan komitmen diplomatik yang tinggi. Oleh itu, pemahaman terhadap konsep konflik persempadanan penting bagi memastikan negara dapat mengurus pertikaian secara aman dan berkesan tanpa menjejaskan keselamatan dan kestabilan serentak. Konflik Pulau Batu Putih berpunca daripada perbezaan tuntutan kedaulatan antara Malaysia dan Singapura yang berakar sejak era penjajahan British. Malaysia berpendirian bahawa Pulau Batu Putih merupakan sebahagian daripada wilayah Kesultanan Johor. Berdasarkan kedudukan geografi pulau tersebut yang terletak berhampiran pantai Johor serta kaitannya dengan wilayah tradisional Johor.
Tuntutan ini disokong oleh hujah sejarah yang menunjukkan bahawa pulau tersebut berada dalam lingkungan pengaruh Johor sebelum penjajahan British. Sebaliknya, Singapura pula menekankan aspek pentadbiran berterusan terhadap Pulau Batu Putih, khususnya pengurusan Rumah Api Habsburg yang dibina oleh British pada abad yang ke-19. Singapura berhujah bahawa tindakan mentadbir dan menyelenggara rumah api tersebut tanpa bantahan rasmi daripada Johor atau Malaysia membuktikan penguasaan efektif ke atas pulau itu. Dalam undang-undang antarabangsa, penguasaan dan pentadbiran berterusan merupakan faktor penting dalam menentukan kedaulatan sesebuah wilayah. Perbezaan pendekatan antara kedua-dua negara inilah yang mencetuskan konflik. Malaysia menekankan faktor sejarah dan kedudukan asal, manakala Singapura menumpukan kepada bukti pentadbiran moden. Konflik ini menunjukkan bagaimana kelemahan dokumentasi sejarah dan ketiadaan bantahan rasmi pada masa lalu boleh membawa implikasi yang besar pada masa hadapan. Ia juga menjadi pengajaran penting tentang keperluan negara untuk sentiasa peka dan tegas dalam mempertahankan wilayahnya. Punca utama pertikaian. Punca utama pertikaian Pulau Batu Putih boleh dikategorikan kepada 3 aspek utama, iaitu dokumentasi sejarah, penguasaan berterusan dan kekaburan sepadan maritim. Dari sudut dokumentasi sejarah, kedua-dua negara mengemukakan tafsiran yang berbeza terhadap dokumen dan bukti sejarah yang wujud. Dokumen lama seringkali tidak jelas, tidak lengkap atau ditulis mengikut kepentingan penjajah, menyebabkan tafsiran yang berbeza-beza. Selain itu, isu penguasaan dan pentadbiran berterusan menjadi faktor kritikal dalam kes ini. Singapura menekankan bahawa mereka telah mentadbir rumah api di Pulau Batu Putih secara konsisten tanpa gangguan atau bantahan daripada pihak Malaysia untuk tempoh yang lama. Dalam konteks undang-undang antarabangsa, ketiadaan bantahan boleh ditafsir sebagai pengiktirafan secara tidak langsung terhadap penguasaan tersebut. Tambahan pula, kekaburan sepadan maritim semasa era penjajahan turut menyumbang kepada konflik ini. Garisan sepadan yang tidak ditetapkan secara jelas membuka ruang kepada pertikaian selepas negara mencapai kemerdekaan. Oleh itu, konflik Pulau Batu Putih bukan sekadar isu dua negara, tetapi mencerminkan masalah struktur yang diwarisi daripada sistem penjajahan. Ia menegaskan kepentingan penetapan sepadan yang jelas dan pengurusan wilayah yang berkesan bagi mengelakkan konflik pada masa hadapan. Kepentingan strategik Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih mempunyai kepentingan strategik yang tinggi walaupun saiznya kecil. Kepentingan ini terletak pada kedudukannya yang hampir dengan laluan perdagangan antarabangsa dan fungsinya sebagai titik rujukan navigasi maritim. Pulau ini berperanan membantu kapal-kapal menentukan laluan selamat, terutamanya di kawasan perairan yang sibuk dan berisiko tinggi. Dari sudut keselamatan, penguasaan terhadap Pulau Batu Putih membolehkan pemantauan pergerakan kapal di Selat Singapura. Ini penting untuk mencegah ancaman keselamatan seperti penyeludupan, lanun dan aktiviti jenayah maritim. Negara yang menguasai pulau ini mempunyai kelebihan strategik dalam mengawal dan memantau kawasan persekitarannya. Selain itu, pemilikan Pulau Batu Putih turut mempengaruhi penentuan sempadan perairan dan zon maritim. Dalam Undang-Undang Laut Antarabangsa, sesebuah pulau boleh menjadi asas kepada tuntutan perairan sekitarnya. Oleh itu, penguasaan pulau ini memberi kesan langsung kepada keluasan perairan yang boleh dituntut oleh sesebuah negara, termasuk hak terhadap sumber laut. Justeru, kepentingan Pulau Batu Putih bukan sekadar simbol kedaulatan, tetapi berkait rapat dengan keselamatan ekonomi dan pengaruh geopolitik negara. Baiklah, kemudian proses penyelesaian konflik. Malaysia dan Singapura memilih pendekatan diplomatik
dan undang-undang antarabangsa dalam menyelesaikan konflik Pulau Batu Putih. Kedua-dua negara ini bersetuju membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun dikenali sebagai ICJ, iaitu Badan Kehakiman Utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Keputusan ini mencerminkan kematangan politik dan komitmen kedua-dua negara terhadap penyelesaian konflik secara aman. Pendekatan ini penting bagi mengelakkan konflik bersenjata yang boleh menjejaskan keselamatan dan kestabilan serantau. Dengan menggunakan saluran undang-undang, kedua-dua negara ini dapat mengemukakan bukti dan hujah masing-masing secara teratur dan berlandaskan prinsip antarabangsa. Proses ini juga akan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk mempertahankan pendirian mereka tanpa menjejaskan hubungan diplomatik. Selain itu, tindakan membawa kes ke ICJ menunjukkan penghormatan terhadap sistem undang-undang antarabangsa. Ia memberikan mesej positif kepada komuniti antarabangsa bahawa konflik boleh diselesaikan melalui dialog dan perundangan, bukan kekerasan, walaupun keputusan ICJ tidak sepenuhnya memihak kepada Malaysia. Proses ini tetap penting sebagai contoh penyelesaian konflik secara aman dan beradab antara negara jiran. Baiklah, sekarang berkaitan keputusan ICJ tahun 2008. Pada tahun 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengumumkan keputusan bagi kes Pulau Batu Putih. ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih diberikan kepada Singapura berdasarkan bukti penguasaan dan pentadbiran berterusan yang dikemukakan. Keputusan ini dibuat selepas menilai hujah dan dokumen daripada kedua-dua pihak secara terperinci. Dalam keputusan yang sama, ICJ memutuskan bahawa Middle Rocks diberikan kepada Malaysia kerana kedudukannya yang lebih hampir dengan Johor dan tiada bukti pentadbiran berterusan oleh Singapura. Bagi Salt Lake pula, ICJ menetapkan bahawa pemilikannya bergantung kepada sempadan maritim yang akan dipersetujui oleh kedua-dua negara pada masa hadapan. Keputusan ini menunjukkan bahawa ICJ tidak membuat keputusan secara keseluruhan memihak kepada satu pihak sahaja, tetapi berdasarkan bukti dan prinsip undang-undang antarabangsa. Walaupun Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih, keputusan ini tetap memberikan periktirafan terhadap hak Malaysia ke atas Middle Rocks. Kes ini menjadi rujukan penting dalam undang-undang antarabangsa berkaitan isu kedaulatan dan penguasaan wilayah. Pada sidang media sama, Perdana Menteri mahu isu tututan Batu Putih dikaji semula supaya rundingan dengan Singapura dapat dilaksanakan segera. Kita minta Peguam Negara bagi penjelasan tentang kontroversi tuntutan Batu Putih yang sekarang telah dipindahkan ke Singapura oleh ICJ dan beberapa kesan sampingan. Juga kita akan minta diteliti semula, dikaji supaya ada rundingan yang lebih bermakna dan segera dengan Singapura. 13 Oktober lalu, Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata Jemaah Menteri bersetuju Malaysia meneruskan tindakan perundangan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Cadangan pasukan petugas khas sebakan undang-undang bagi kes itu turut menyarankan kerajaan mengambil tindakan sewajarnya bagi mempertahan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan perbincangan mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung isu pengurusan dan operasi Lembaga Tamu Haji TH akan disambung bulan depan. Beliau juga diberi taklimat dan laporan mengenai perkembangan terkini oleh pengerusi Suruhanjaya itu, Tun Muhammad Raus Sharif. Sementara itu, Datuk Seri Anwar yakin bakal memperoleh sokongan 2/3 ahli Dewan Rakyat pada usul undi percaya dalam sidang Parlimen Isnin depan. Dia ketua-ketua parti, PH, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan dan beberapa parti lain telah beri komitmen
dan insya-Allah kita dapat teruskan dengan baik dan minta sudah doakan yang sebaiknya. Pada sidang media sulung selepas mengangkat sumpah jawatan pada 24 November lalu, Datuk Seri Anwar berkata satu usul undi percaya akan dibentang dalam persidangan Parlimen pada 19 Disember ini bagi menamatkan soal keabsahan beliau selaku Perdana Menteri. Selain usul berkenaan, mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 akan berlangsung selama 2 hari itu turut membawa agenda pemilihan yang dipetua Dewan Rakyat. Keputusan ICJ atau the International Court of Justice memberi kesan besar terhadap kedaulatan Malaysia, khususnya dari sudut simbolik dan geopolitik. Kehilangan Pulau Batu Putih bukan sekadar kehilangan sebuah pulau yang kecil, tetapi melibatkan kehilangan kawalan terhadap kawasan yang strategik, penting dalam konteks keselamatan dan maritim. Dari sudut kedaulatan, isu ini menyentuh maruah dan imej negara. Ia menimbulkan persoalan tentang keupayaan negara mempertahankan wilayahnya dan mengurus dokumentasi serta pentadbiran wilayah dengan berkesan. Isu ini juga menjadi pengajaran bahawa kelemahan dalam pengurusan wilayah boleh membawa implikasi jangka panjang. Selain itu, kehilangan Pulau Batu Putih turut memberi kesan kepada persepsi rakyat terhadap kedaulatan negara. Ia meningkatkan kesedaran tentang pentingnya mempertahankan hak wilayah dan memastikan kedaulatan negara sentiasa dilindungi. Oleh itu, isu ini bukan sahaja memberi kesan dari sudut fizikal, tetapi juga dari sudut psikologi dan nasionalisme rakyat Malaysia. Dari sudut keselamatan negara, kehilangan kawalan terhadap Pulau Batu Putih memberi implikasi yang signifikan. Kawalan rondaan keselamatan laut di kawasan tersebut menjadi lebih terhad sekaligus meningkatkan cabaran dalam memantau pergerakan kapal dan aktiviti maritim. Kawasan Selat Singapura merupakan laluan yang sibuk, terdedah kepada pelbagai ancaman keselamatan seperti penyeludupan, jenayah rentas sempadan dan aktiviti landing. Kehilangan kawalan ke atas pulau strategik boleh menjejaskan keupayaan Malaysia untuk bertindak balas dengan cepat terhadap ancaman ini. Selain itu, sebarang ketegangan yang berpanjangan antara Malaysia dan Singapura boleh menjejaskan kerjasama keselamatan dua hala. Kerjasama antara negara jiran amat penting dalam memastikan keselamatan perairan serantau. Oleh itu, isu Pulau Batu Putih menegaskan keperluan pendekatan keselamatan yang bersepadu dan kerjasama diplomatik yang berterusan bagi memastikan kestabilan dan keselamatan negara. Seterusnya, berkaitan kesan terhadap perdagangan. Konflik persepadanan boleh memberi kesan langsung terhadap perdagangan antarabangsa. Ketidakstabilan di laluan perdagangan utama boleh menyebabkan gangguan pergerakan kapal dan peningkatan kos logistik. Peningkatan kos insurans, kelewatan penghantaran dan risiko keselamatan boleh menjejaskan daya saing perdagangan antara negara. Ini seterusnya memberi kesan kepada ekspor dan import serta rantaian bekalan global. Dalam konteks Pulau Batu Putih, kestabilan di Selat Singapura amat penting untuk memastikan perdagangan berjalan lancar. Oleh itu, penyelesaian konflik secara aman adalah penting bagi mengekalkan kepercayaan perdagangan dan pelaburan antarabangsa terhadap rantau ini. Kesannya seterusnya ialah kesan terhadap pelaburan. Pelaburan asing sangat bergantung kepada kestabilan politik dan keselamatan sesebuah negara. Konflik persempadanan boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap kestabilan geopolitik negara. Pelabur mungkin berasa bimbang untuk melabur dalam sektor yang berkait dengan kawasan konflik, terutamanya sektor pelabuhan dan perkhidmatan maritim. Ini boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi dalam masa jangka panjang. Oleh itu, isu Pulau Batu Putih menunjukkan bagaimana konflik wilayah boleh memberi kesan tidak langsung tetapi signifikan terhadap pelaburan dan pembangunan ekonomi negara. Di peringkat tempatan, konflik persempadanan boleh menjejaskan aktiviti ekonomi maritim seperti perikanan dan pelabuhan.
Ketidaktentuan kawasan boleh mengurangkan keyakinan nelayan dan pengusaha tempatan. Pembangunan kawasan pesisir, khususnya di Johor, turut terkesan akibat ketidakpastian sempadan dan keselamatan. Ini boleh mengurangkan peluang pekerjaan dan pendapatan penduduk setempat. Oleh itu, isu Pulau Batu Putih memberi kesan bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga kepada kehidupan masyarakat tempatan yang bergantung kepada ekonomi maritim. Justifikasi pemilihan isu. Isu Pulau Batu Putih dipilih kerana ia merupakan contoh yang jelas konflik persepadanan yang melibatkan kedaulatan negara. Isu ini relevan dengan subjek isu semasa dan cabaran di Malaysia kerana ia menunjukkan cabaran sebenar yang dihadapi oleh negara dalam mempertahankan wilayahnya. Selain itu, lokasi Pulau Batu Putih yang strategik menjadikannya berkait rapat dengan keselamatan dan pendapatan negara. Isu ini juga menunjukkan bagaimana konflik antarabangsa boleh diselesaikan secara aman melalui undang-undang dan diplomasi, selaras dengan prinsip hubungan antarabangsa moden. Pemilihan isu ini juga penting untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar dan bakal pendidik tentang kepentingan memahami isu kedaulatan. Ia juga bukan sekadar isu sejarah, tetapi isu semasa yang memberi kesan langsung kepada masa depan negara. Oleh itu, isu Pulau Batu Putih sesuai dijadikan kajian kes dalam memahami konflik persepadanan dan implikasinya. Hubungan isu dengan pendapatan negara. Kestabilan kawasan maritim memainkan peranan penting dalam menjamin pendapatan negara. Selat Singapura sebagai laluan perdagangan utama menyumbang kepada aktiviti ekonomi seperti perkapalan, logistik dan pelabuhan. Sebarang konflik atau ketidakstabilan di kawasan ini boleh menjejaskan kelancaran perdagangan dan seterusnya pendapatan negara. Pulau Batu Putih, walaupun kecil, tetapi memberi kesan terhadap penentuan sempadan perairan yang berkait dengan hak ekonomi maritim. Hak perairan ini mempengaruhi keupayaan negara untuk mengawal aktiviti ekonomi seperti penekanan dan perkhidmatan pelabuhan. Oleh itu, konflik persepadanan seperti Pulau Batu Putih bukan sekadar isu politik tetapi isu ekonomi yang mempunyai implikasi jangka panjang. Ia menunjukkan bagaimana keselamatan dan kedaulatan berkait rapat dengan kestabilan ekonomi negara. Sebagai rumusan, isu Pulau Batu Putih membuktikan bahawa konflik kecil dari segi saiz wilayah boleh membawa implikasi yang besar terhadap kedaulatan, keselamatan dan ekonomi negara. Isu ini menunjukkan kepentingan dokumentasi, pengurusan wilayah dan diplomasi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai bakal guru dan pendidik, pemahaman terhadap isu ini penting untuk memupuk kesedaran kenegaraan dan tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara dalam kalangan generasi muda. Isu Pulau Batu Putih ini bukan sekadar sejarah, tetapi pengajaran berharga untuk masa depan Malaysia. Sebagai penutup, saya berharap maklumat yang dikongsikan dapat memberi manfaat dan pemahaman yang jelas. Sekian, terima kasih.